Anak dah masuk universiti, tapi simpanan kita makin menipis. Pernah terfikir ke mana hilangnya duit yang kita simpan dulu? Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Masalahnya bukan kita tak menyimpan. Masalahnya kita simpan duit, bukan simpan nilai. Duit boleh susut, kuasa beli. Nilai boleh dipertahankan. Dulu RM50 cukup belanja sekolah anak seminggu. Hari ini RM50 baru cukup 2 hari makan. Inflasi tak bising, tapi setiap tahun dia makan simpanan kita. Sebab tu mentor saya Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee selalu pesan, tukar sebahagian simpanan kepada emas. Emas bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang nak lindungi hasil titik peluh. Kalau dari dulu kita mula walaupun sedikit, hari ini mungkin emas itulah yang bantu kos pengadilan anak. Masa tak tunggu kita bersedia. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Publigo, tuan-puan boleh refer pin video saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Berkos yang santai, tapi sampai jumpa anda di video seterusnya.